korang ada tak tengok poster dekat Facebook tu yang tulis hobi mainan ni adalah terapi yang tertangguh. Okey, apa yang special kapal ni? Ini sebenarnya adalah hadiah isteri untuk si suami. Okey, nanti kita baru siap set up. Sebab yang ni dia order bukan sebab poster tu. Dia dah order masa 5 masa tu. Alright, ini kapal dia dah siap lah. Kita nak hand over kejap lagi. Kepada abang tu, apa amalan awak sampai sang isteri menghadiahkan satu yang bermakna lah. Saya pasti abang akan ingat lah sampai bila-bila Belum ni dia dah cakap. So ini sebenarnya surprise untuk suami dia. Birthday suami dia besok 29 hari bulan. Ini baru siap 28 hari bulan. YB dah tunggu. Buat korang yang suami isteri tu, korang kenalah ambil hati isteri ataupun suami masing-masing kena bertolak ansur, memahami hobi masing-masing lah, minat masing-masing. Itu yang penting lah untuk korang punya keluarga tu bahagia. Kita bagi kat Zafira. Ini sebenarnya rare lah. Macam mana boleh terfikir nak buat ni? Tak, dia tunjuk-tunjuk tu Tunjuk benar lah. Maksud macam dia nak ni lah agaknya ni kan.